Biar ada gambar sebut. Kita lihat. Ada sudah perut sekarang cukup. Mau bas. Sapage. Nah. Kumay ko din niya Azri. Kami mo nambah koleksi. Linis pa sa shop. IMF ni kan. Kuat kan geng? Kalau tengok kuat kan? Sangat-sangat kuat aura dekat sini geng. Tak macam semalam. Kalau tengok sangat-sangat kuat ya. Aku dah jauhkan daripada handphone aku geng. Sampai naik ke merah. Rasa macam nak terkeluar je warna merah tu geng. Tak cukup bab dia ni geng. Kuat aura dia geng. Sebab aku punya bulu roma pun dah beremang geng. Beremang. Kau jangan ketawa saya Ben. Malam tadi saya sudah melompat sudah. Assalamualaikum abang. Follow back boleh tak? Oh boleh tak apa saya follow back siapa? Saya follow back awak ha. Okey saya dah follow back. Terima kasih follow saya. Kita tengok MF geng. Macam mana dia punya. Oh kuat geng. Kuat geng. Kuat. Dia punya aura. Kuat geng. Gila lah geng. Aduh. Gek. Burungnya jarang bunyi. Jarang bunyinya burungnya. Burungnya malam. Dia bunyi pagi kak berbunyi. Ini jalan itu itu isi rumah orang tu. Pondok kebun. Dari buah. Ini buah di atas. Ada tak? Burung apa? Burung. Ini burung. Cicak. Dekat kekeran. Ada pondok ni geng. Cuma tak ada orang je tinggal sini. Ini bukan pondok. Ini rumah ni geng. Rumah besar geng. Tak ada orang diam. Tak ada orang diam sini geng. Pondok kebun. Kebun ni, ni kan kebun tu tempat orang tu. Memang, kejut aku. Siapa di dalam? Saya di luar. Siapa di dalam? Saya di luar. Siapa di dalam? Kita keluar di luar. Akulah tadi.
Macam ini kabayan sa labas tadi. Ano? Dengar ini kabayan tadi. Kuat geng. Mana ada geng? Bisa lampu lebih. Ngay ku stress ku life ku spiak. Wah tahu orang itu ah. Amai ni. Bisa lampu lebih deh. Bisa. Ngay ku life spiak antu jelonya stress. Stres. Nanti jelu. Rumah ni yang dorang satu nampak geng. Nampak barang. Dorang satu nampak barang dekat rumah ni geng. Tak ada sini, tak ada geng. Dia tak ada dalam rumah geng. Tak ada dalam rumah geng.